Selamat pagi semua, salam sejahtera. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Baiklah, minggu lepas kita telah belajar tentang bagaimana untuk membina kerangka karangan. Betul. Siapa yang masih ingat bahagian-bahagiannya? Pendahuluan, isi dan penutup, Cikgu. Bagus amat. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam aspek yang sama, iaitu menulis. Tapi hari ini kita akan belajar tentang cara untuk menulis perenggan isi pula. Baiklah, bila kamu nampak tajuk begini, apa yang kamu fikir atau kamu rasakan? Cikgu, saya rasa saya macam tak tahu nak tulis apa lah, cikgu. Saya tak ada idea. Saya pun rasa takut salah. Macam susah saja, Cikgu. Cikgu, mungkin saya tahu apa yang saya nak tulis. Tapi saya tak tahu macam mana nak olah atau sambung idea tu, cikgu. Inilah masalah yang biasa murid hadapi. Tahu tajuk tapi tidak tahu untuk menguraikan tema tersebut, kan? Tapi kamu jangan risau, sebab di akhir pembelajaran ini cikgu akan pastikan Amar, Sri dan semua akan dapat membina satu perenggan isi yang lengkap atau mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegak. Dan kamu pasti nanti akan tahu cara untuk menggunakan penanda wacana dan frasa pemula untuk menghuraikan sesuatu ayat. Jadi hari ini kita tidak menulis karangan penuh, tapi kita akan fokus untuk membina satu perenggan yang lengkap, ya, yang lengkap agar di masa depan kamu semua boleh membina ayat sendiri, menulis karangan sendiri tanpa bimbingan cikgu. Boleh ya semua? Boleh, cikgu. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada mencari kata kunci bagi tajuk ini. Untuk tajuk faedah membaca dalam kalangan remaja, ada sesiapa yang boleh jawab apa yang dimaksudkan dengan perkataan faedah ataupun kata kunci faedah? Kebaikan, cikgu. Bagus. Jadi maksudnya tajuk ini bermaksud kebaikan membaca dalam kalangan remaja. Daripada tajuk ini, cikgu bagi 3 cadangan isi, kamu setiap seorang pilih satu. Boleh? Baiklah, isi yang pertama adalah faedah atau kebaikan membaca dalam kalangan remaja ini mampu menambah ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ia berlatih fokus dan daya ingatan. Seterusnya, ia mengisi masa lapang remaja dengan berfaedah. Amir, isi apa yang kamu pilih, Amir? Saya pilih menambah ilmu pengetahuan, cikgu. Saya pun pilih itu, cikgu. Cikgu, saya pilih yang melatih fokus tu. Saya pilih yang ketiga, Cikgu. Baiklah semua, seterusnya kita akan melakukan aktiviti membina satu perenggan isi secara terancang menggunakan modul mini ini, ya. Baik, semua boleh lihat dalam modul mini ini kita ada 4 bahagian utama. Pertama ialah ayat topik, ya. Dalam ayat topik ini kita akan tulis satu ayat yang menyatakan isi yang telah kamu pilih tadi, ya. Jadi ayat di sini, ayat topik ini mestilah berkaitan dengan tajuk. Seterusnya ialah ayat huraian. Dalam ayat huraian kita akan menggunakan salah satu contoh frasa pemula di bawah sini untuk menghuraikan isi yang dipilih tadi, ya. Jadi kita boleh gunakan hal ini demikian karena, ini bermaksud karena, ataupun situasi ini menunjukkan. Jadi kamu semua akan gunakan ayat frasa pemula ini sebagai ayat huraian. Boleh?
Aduh, susahnya cikgu. Jangan risau sebab di bawah ayat huraian ni cikgu sudah sediakan beberapa contoh frasa pemula untuk kamu mulakan ayat huraian itu, ya. Seterusnya, bagi ayat contoh pula kamu boleh beri contoh yang sesuai menggunakan penanda wacana seperti contohnya. Untuk menghuraikan ayat contoh tadi. Macam perkataan seperti tamsilnya. Kan cikgu kan? Betul. Baiklah, seterusnya bahagian terakhir kita ada ayat penegas. Apa tu cikgu? Ayat penegas ni biasanya kita gunakan untuk terangkan semula kepentingan isi tersebut dengan menggunakan frasa pemula seperti jelaslah bahawa atau oleh itu atau tegasnya, ya. Semua boleh rujuklah di bahagian bawah ayat penegas itu. Cikgu, bahagian bawah modul ini apa? Soalan yang bagus. Baiklah, bahagian bawah ini cikgu ada sediakan senarai penanda wacana dan semua boleh pilih sekurang-kurangnya satu penanda wacana dalam perenggan isi masing-masing. Ingat ya, hari ini kita belum tulis karangan penuh lagi. Kita fokus untuk membina satu perenggan yang lengkap dan berstruktur untuk menerangkan tentang isi bagi penulisan karangan. Ya, baik. Sekarang semua boleh mulakan penulisan isi perenggan masing-masing dalam masa 5 minit. Selepas ini cikgu akan panggil wakil untuk berkongsi isi perenggan. Boleh ya? Boleh, cikgu. Baiklah, 5 minit telah berlalu. Seterusnya kita masuk dalam latihan pengukuhan. Ya. Jadi, siapa yang boleh pilih satu penanda wacana daripada contoh ini? Yang pertama, selain itu, di samping itu, sehubungan dengan itu. Selain itu. Selain itu, membaca dapat menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan remaja. Baiklah, itu adalah contoh bagi ayat topik. Seterusnya, kita akan tengok bagi ayat huraian pula. Di sini cikgu ada buat pilihan, perkara ini berlaku karena ini bermaksud bahawa hakikatnya situasi ini menunjukkan dan hal ini demikian karena. Hal ini demikian kerana membaca buku dan artikel banyak memberikan ilmu pengetahuan baru, cikgu. Bagus, Amir. Baik, ayat yang lebih kemas ialah hal ini demikian karena melalui pembacaan buku dan artikel, remaja dapat memperoleh pelbagai maklumat baru. Ya. Sekarang kita cuba ayat contoh pula. Ada siapa yang mau cuba? Tafsirnya, remaja yang suka membaca buku sains akan lebih memahami isu alam sekitar. Sangat baik. Baik, seterusnya bagi ayat penegas. Silakan. Jelaslah bahawa membaca sangat penting dalam kehidupan remaja. Tahniah. Sekarang kita gabungkan semuanya menjadi satu perenggan isi yang lengkap. Boleh baca? Boleh sesiapa tolong bacakan? Jelaslah bahawa membaca sangat penting dalam kehidupan remaja. Selain itu, membaca dapat menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan remaja. Hal ini demikian kerana melalui pembacaan buku dan artikel, remaja dapat memperoleh pelbagai maklumat baru. Tafsirnya, remaja yang membaca buku sains akan lebih memahami isu alam sekitar. Jelaslah bahawa membaca sangat penting dalam kehidupan remaja. Terbaik. Nampak tak? Tadi ada yang keliru dan risau. Tidak tahu mula dari mana kan? Tapi sekarang kamu semua telah berjaya untuk membina satu perenggan isi yang lengkap dan berstruktur.
Sekarang kamu guna pula cara yang sama untuk membina perenggan kamu sendiri. Baiklah, masa hampir tamat, tapi sebelum itu cikgu mau tahu, apa yang kamu belajar hari ini? Cikgu, hari ni saya belajar susun ayat dengan betul. Lepas tu guna bahasa Melayu baku dengan betul. Saya rasa kan, lepas ni saya dah tak takut lagi dah nak menulis. Saya pula baru kenal jenis penanda wacana. Betul. Contoh ayat pemula frasa juga menarik. Bagus semua. Kelas kita tamat di sini. Terima kasih.